Adik ni asyik main je. Belajar malas. Adik dah belajar lah ayah tadi. Berapa minit adik belajar? Ayah perhati tadi, 5 minit pun tak sampai adik belajar. Tak apalah, janji adik belajar. Cakap menjawab. Adik tahu tak? Adik seorang je anak harapan ayah. Ayah nak adik berjaya. Banggakan ayah. Adik dah berjaya ya. Adik dah pandai sifil 5. Sifil 5? Dah berapa bulan sifil 5? Sifil lain tak ingat? Orang ni, Dik, kalau nak menuntut ilmu, biar sampai ke negeri China. Bukan duk takut tu je. Baik ya. Adik janji lepas ni adik akan menuntut ilmu biar sampai ke negeri China. Ayah tak nak janji. Ayah nak adik tunaikan. Janji ni, menteri pun boleh janji. Nak tunaikan je susah. Baik ya, adik tunaikan apa yang ayah nak. Dah, simpan mainan. Mulai hari ni, adik belajar 10 minit, main 2 minit je. Understand? Good. I feel good. Dah, pergi naik. I feel good. Yeah. Ayah, adik dah sampai ke negeri China. Hari tu kan ayah bagi tahu adik kalau nak menuntut ilmu biar sampai ke negeri China. Sekarang ni adik dah sampai dah ke negeri China dah. Tengok cantik pemandangan dia. Husin, dah kenapa dengan kau ni, Husin? Anak aku. Kenapa dengan anak kau, Husin? Dekat China. Astaghfirullahaladzim, Husin. Tergambar kau pergi jual anak kau dekat China, Husin. Bukan ni. Habis tu? 2 hari lepas ni, aku marah dia. Aku cakap lah kat dia, kalau nak menuntut ilmu, biar sampai ke negeri China. Tahu-tahu, dia dah sampai China ni. Astaghfirullahaladzim. Kau pun satulah dah tahu anak kau tu lurus bendul. Kenapa bagi perumpamaan macam tu? Yang tu aku tak kisah lagi ni. Habis tu apa lagi? Dia pergi China pakai duit KWSP aku. Astagfirullahaladzim, Zin. Hutang aku macam mana, Zin? Itulah ni. Aku dah janji dengan bini nak beli kereta baru, Zin. Mertua punya anak. Dah sama-sama biul lah anak dengan bapa.